Perhatian, kepada semua pemandu e-hailing Grab Malaysia, ada lagi ke yang masih belum declare kenderaan untuk e-hailing? Hati-hati korang, jangan sampai kena denda ataupun hilang kelayakan subsidi petrol. Ya, ramai lagi yang tak tahu perkara ni. Sekarang, kerajaan melalui JPJ Malaysia mewajibkan semua kenderaan e-hailing buat pengisytiharaan secara digital. Kalau gagal declare, korang mungkin hilang kelayakan petrol subsidi, status kereta korang tergantung dan mungkin berisiko dengan masalah pematuhan undang-undang. Jangan tunggu sampai terlambat. Lagipun, proses dia mudah sangat. Boleh guna apps MyJPJ sahaja dan tak perlu beratur panjang-panjang. Okey, step dia macam ni. First kali, semak umur kenderaan dahulu. Kalau kereta 3 tahun ke atas, korang kena buat puspakom dahulu. Tapi, kalau kereta baru, tak ada masalah. Boleh terus declare je. Yang kedua, log in to apps MyJPJ, pilih isytihar kenderaan perkhidmatan e-hailing. Kemudian, pilih kenderaan dan ikut je arahan sampai siap. Semua digital. Tak perlu borang-borang dah dan tak perlu beratur. Cepat dan mudah. Sebagai pemandu e-hailing, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Lindungi pendapatan, lindungi kelayakan subsidi dan pastikan operasi e-hailing kita adalah sah. Declare kenderaan anda hari ini, jangan tunggu sampai subsidi anda hilang baru nak bertindak.